Ini Fahmi tikus ni, penakut ni. Lari oh, lari. Hari Jumaat lepas saya telah pergi ke Kementerian Komunikasi untuk mencari Fahmi Fadzil. Ya, itu adalah kali keempat saya hadir ke kementerian beliau, ke pejabat beliau. Kali pertama saya tunggu selama 2 jam. Kali kedua 1 jam setengah. Kali ketiga 2 jam. Kali keempat ia adalah pada hari Jumaat lepas 1 jam setengah saya tunggu. 4 kali saya pergi ke pejabatnya. Dan saya telah merakam satu video hari Jumaat lepas bagaimana saya sampai ke pejabatnya dan keretanya berada di situ. Namun apa yang berlaku? Dia lari ikut pintu belakang. Saya hanya masuk 10 minit. Okey, saya dimaklumkan oleh pegawai di sana bahawa dia minta drivernya bawa kereta pergi basement, bawa dia lari. Apa ini Menteri Komunikasi? Itu pertama. Dan selepas saya mensiarkan saya punya video tersebut, dalam masa hanya 20 jam mencecah 2 juta view. Hanya dalam masa 20 jam. Apa yang berlaku? Video di dalam Facebook yang memperoleh 500,000 view telah diturunkan, dipadamkan. Dan saya punya akaun TikTok sekali lagi disekat. Itu adalah akaun TikTok kedua saya. Kenapa saya pergi ke Kementerian Komunikasi untuk cari Fahmi Fadzil? Kerana dia sekat akaun TikTok pertama saya. Saya ingin menuntut satu penjelasan. Apa kesalahan saya? Kenapa sekat akaun TikTok saya tanpa notis, tanpa amaran? Justru itu saya hadir ke situ, saya menuntut penjelasan. Jika saya buat salah, sebarang kata yang saya keluarkan dalam bentuk fitnah ke, berbau hasutan ke, sila siasat saya, tangkap saya, tuduh saya ke mahkamah. Biar mahkamah yang menentukan adakah saya salah ke benar. Saya boleh katakan perangai ini memang kurang ajar, memang jahat. Ya, lebih teruk daripada sistem komunis. Komunis pun tidak sampai begitu. Saya nampak kereta dia. Ini kereta dia. Ini Fahmi tikus punya kereta. Ini manusia ni, dia ni tikus. Perangai ni seolah-olah seperti tikus. Mengapa? 3 kali saya datang. Tunggu 6 jam. Tetapi tak dapat jumpa menteri. Kenapa? Menteri ni telur besar ke? Mengapa menteri boleh pakai kereta mewah begini? 1,5 juta tau. Willfire baru, model baru. Woi, ini menteri sangat kaya loh. Kereta mewah-mewah, nampak? FF5200. Cam ini nombor kereta. Cam ini seekor tikus ni. Mana dia pergi? Mana dia pergi? Inilah tikus, ini kerja tikus. Ini Madani paling gagal sekali. Sampai menteri lari. Ini Madani tiada guna ni Madani. Ini bodoh ni kerajaan. Sampai menteri lari lari daripada rakyat. In his situation, dalam situasi Dato' Albert, kita akan hantar kepada tiga-tiga, kita nak minta penjelasan. Maklumkan kepada kami, siapa yang sekat, arahan siapa. Sebab sebelum ni, SKMM biasa akan kata, kita tak sekat. Kita cuma meminta request. There was a request that was made. Right? So, kita nak tahu, why was the request made? What is so wrong in his content? Because, you see, ramai mungkin tak memahami kuasa kebebasan bersuara. It is a cornerstone in a democratic nation. You must have freedom of speech. Kalau tak, we are back to the old days. Macam saya biasa sebutlah, we are back to the old days. So, hopefully kita akan dapat jawapan in Dato' Albert's case. Sebab kita nak tahu daripada tiga-tiga pihak, who is the one yang sama ada request ke, the person that tekan butang untuk turunkan ke, we want the answer. So let's see. Mungkin akan berbalik kepada ding dong, kita tak tahulah.